Jika anda datang ke Bandar Limbang di Sarawak, ya, Limbang merupakan satu pekan di Sarawak yang bersempadan dengan negara Brunei Darussalam, ya. Dan kalau kita dari Limbang ingin ke Brunei, ya, Bandar Seri Begawan mengambil masa lebih kurang 1 jam, ya, melalui jalan raya. Dan juga kalau kita ingin ke Lawas, satu lagi bandar di Sarawak ini tidaklah begitu jauh daripada Limbang. Salah satu ciri menarik yang Pak Su perhatikan di bandar Limbang ialah Limbang Waterfront, ya. Limbang Waterfront terletak di tepi Sungai Limbang dan ia telah siap dibina dan ada sedikit-sedikit yang belum siap. Dan Limbang Waterfront dianggarkan kalau kita melalui laluan jalan kaki dari hujung ke hujung lebih kurang 1 kilometer, ya. Dan Limbang Waterfront merupakan nadi kepada aktiviti pelancongan, aktiviti rekreasi bagi penduduk tempatan di sini, dan juga aktiviti santai terutama pada hujung minggu, ya. Dan kita boleh, kalau kita datang kemari, kita bolehlah berjalan-jalan santai ataupun berjogging, ya, untuk meningkatkan kecergasan fizikal kita, sambil menikmati udara yang nyaman, hembusan angin dan suasana indah dan cantik di persekitaran kawasan ini dan juga di Sungai Limbang. Dan bagi penduduk-penduduk tempatan yang tinggal di seberang Sungai Limbang, mereka menggunakan perkhidmatan bot kecil, ya, untuk menyeberang ke sana, ya. Dan Pak Su rasa kawasan ini sangat-sangat cantik, indah dan menarik dan sangat mendamaikan, ya. Terutama pada waktu petang, ya, ketika mana matahari terbenam, kelihatan begitu cantik sekali, ya, langit berwarna kemerah-merahan dan keemas-emasan, ya. Dan begitu juga di Limbang Waterfront ni kita boleh membawa keluarga, ya, untuk berjalan santai di sini. Jumpa lagi. Terima kasih.